Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Lulu Al-Munawwarah binti Suryadi dari Sekolah Agama Al-Islahiyah Menengah. Hari ini saya ingin berkongsi tentang rancangan pendidikan Malaysia 2026 hingga 2035 iaitu 5 ciri murid sejahtera. Pernah tak anda bayangkan sebuah sekolah di mana semua muridnya bukan saja bijak akademik tapi juga gembira dan cekal? Itulah matlamat utama rancangan pendidikan Malaysia menerusi pembentukan 5 ciri murid sejahtera. Ciri-ciri tersebut ialah beradab, berilmu, berkemahiran, berdaya tahan dan berkeyakinan. Bayangkan, sistem ini melahirkan murid yang bukan sahaja penuh ilmu di dada tapi beradab tinggi. Murid mahir menyelesaikan masalah, yakin dengan potensi diri dan yang paling penting, mempunyai daya tahan untuk tidak menyerah kalah apabila gagal. Lalu, apa impaknya kepada semua warga di sekolah? Kesannya sangat besar. Sekolah tidak lagi terasa seperti tempat yang memberi tekanan, sebaliknya bertukar menjadi sebuah komuniti yang harmoni. Murid-murid akan saling menyokong, bukannya menjatuhkan, sekaligus mengurangkan masalah disiplin. Apabila murid sejahtera, bukan sahaja warga sekolah yang menerima impak positifnya, malah kita sedang membina tapak yang kukuh untuk kemajuan negara pada masa hadapan. Murid hebat, sekolah ceria, negara berjaya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.